Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya tengah buat ketoproton wajah. Kita potong wajah. Okey, orang cakap temperature naik. Temperature naik. So, kita dapati dia punya hos air dia dah reput. Nampak tu. Tu kita orang dah buka dah. Kita buka. Tengok memang reput dah. So, kena tukar lah. Ni pipe ni dari total body dari total body dekat apa dia punya thermostat tu. Tu punca dia. Temperature naik. Biasalah kita lama kan. Okey, settle tu. Kita tukar dry shaft. Kita tukar dry shaft lah. Potong wajah ni. Dia dah siap lah tu. Dah masuk coolant semua. Dah masuk coolant. Dah tukar hose. Tu, settle lah tu. Nampak tu? Tu aku dah masuk lah. Okey, ni part dry shaft lah. Nasib baiklah ada kawan aku ni. Siap dulu lah. Tolong aku buat job ni lah. Belakang aku tidak, aku seorang ni. Masak. Alhamdulillah dia penggunakan dry shaft tukar kiri kanan. Settle masalah.